Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama diberi Muhammad Hakim bin Muhammad Hazrizal. Pada tahun ini saya berumur 16 tahun. Saya bersekolah di SMK Hang Kasturi. Kod sekolah saya ialah MEA 0099. Hari ini saya akan berbicara mengenai sebuah novel karya agung Hilal Ashraf yang bertajuk Nirnama. Novel fiksyen ini mengandungi 698 muka surat. Novel ini bukanlah menceritakan tentang aksi dan pengembaraan semata-mata. Malah buku ini menceritakan tentang hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diuji dengan ujian yang amat berat dan tetap mampu redha dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Saya rasa buku ini patut ada di setiap rumah dan perlu dibaca oleh seisi keluarga, kerana novel ini menerapkan unsur Islam dalam kehidupan seharian di zaman agung Tanah Melayu suatu ketika dahulu. Kisah ini bermula dengan seorang raja zalim yang bergelar jagat suci. Dia seorang yang tamakkan kuasa dan inginkan keabadian. Demi mempertahankan tahtanya, jagat suci sanggup bersengkongkol dengan syaitan durjana dengan mengorbankan darah dan nyawa rakyatnya sendiri. Sebagai bayaran untuk menjadikan dirinya itu kebal, tidak dapat disentuh, tidak dapat dibunuh. Namun, di balik kezaliman itu, muncul seorang pejuang bergelar Nirnama. Dia mendapat gelarannya itu kerana tok gurunya Adi Wajah menyuruhnya untuk membuang namanya. Lalu, penduduk yang menerima bantuannya mula mengelarkan dia sebagai Nirnama yang berkelana selama setahun lamanya mengelilingi tanah Semenanjung. Dia telah menyaksikan sendiri bagaimana rakyat hidup dalam ketakutan, tenggelam dalam amalan khurafat dan sihir, menyembah Tuhan yang tidak wujud seperti mambang demi mendapatkan perlindungan dan rezeki. Dalam pengembaraan itu, Nirnama bertemu dengan seorang budak bijaksana bernama Nadim yang bergelar Sang Kancil kerana kecerdikannya. Nadim, seorang anak yatim yang tiada tempat tinggal, berkeras ingin mengikut Nirnama dalam kelananya untuk menumbangkan jagat suci. Tidak lama kemudian, mereka dipertemukan dengan seorang gadis yang mahir bersilat dan telah menumbangkan banyak jago, bernama Cendana. Walaupun pertemuan pertama mereka penuh dengan ketegangan, akhirnya Cendana juga mengikuti Nirnama dan Nadim dalam kelana mereka demi menumbangkan jagat suci. Nirnama bukanlah seorang pengamal silat biasa. Dia adalah murid kepada Adi Wajah, seorang pengamal silat tanpa nama. Walaupun kudung kedua-dua belah tangannya dan buta kedua-dua belah matanya, dia akibat pertempuran terakhir dengan jagat suci bertahun-tahun dahulu. Tetapi gurunya itu tidak menjadikan Adi Wajah lemah, malah makin kuat fizikal dan keimanannya untuk redha dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Adi Wajah. Adi Wajah juga mempunyai anak murid lain seperti Jebat, Kasturi dan Alauddin. Nirnama menganggap mereka seperti saudara kandung dia sendiri. Mereka dididik oleh Adi Wajah dengan latihan yang amat keras selama bertahun-tahun. Tibalah saat pertempuran terakhir. Nirnama bersama Adi Wajah, Jebat, Kasturi, Alauddin dan tentera-tentera Semutar Putih, iaitu satu-satunya negara yang tidak pernah tunduk di bawah pemerintahan kejam jagat suci, mara ke medan perang. Pertempuran berlangsung sengit selama berminggu-minggu. Namun, dengan keimanan dan keberanian yang tertanam dalam jiwa mereka, Adi Wajah terkorban setelah membunuh syaitan yang memberikan jagat suci kekebalan, menjadikan jagat suci tidak lagi kebal. Di tangan Nirnama, jagat suci akhirnya tumbang. Namun, pengalihan kisah ini bukanlah sekadar
kemenangan di medan perang. Nirnama atau nama sebenarnya Laksamana Tuah bin Bahadur akhirnya berkahwin dengan Cik Siti Cendana Wan Kembang, iaitu gadis yang pernah meremehkannya suatu pertemuan pertama mereka dahulu. Akhirnya Tuah menjadi imam kepada Cendana di dunia dan sehingga ke syurga, insya-Allah. Cinta mereka mula berputik selepas Cendana banyak menyaksikan nirnama yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu beribadah tidak kira masa, tidak kira tempat. Walaupun kisah ini banyak menumpukan tentang keimanan Tuah dan rakan-rakannya yang diuji dan berjaya redha dengan ujian tersebut, yang patut kita contohi. Tetapi terdapat juga peristiwa yang kita tidak patut contohi, malah patut kita jauhi. Antaranya ialah janganlah kita menjadi tamak dan pentingkan diri sendiri seperti jagat suci yang sanggup untuk mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri demi mendapatkan keabadian dan kekuatan. Tindakan kejam jagat suci ini menjadikan hatinya hitam dan tidak lagi mempunyai hati nurani manusia. Kita sebagai manusia mestilah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya tidak menyimpang daripada agama Islam itu sendiri. Kita juga mestilah berusaha dan hanya meminta bantuan dan rezeki hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Akhir kata, kisah ini bukan sekadar tentang pertempuran dan aksi semata-mata, tetapi tentang pengorbanan dan keteguhan iman serta kekuatan untuk menegakkan kebenaran dalam menentang kezaliman serta sedikit sebanyak menjadikan saya seorang Muslim yang lebih baik dan insya-Allah menjadikan anda Muslim yang lebih baik jika anda membaca karya agung Hilal Ashraf ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.